Seorang guru asrama, Adore Francis, 25 tahun, memaklumkan kepada Mahkamah Koroner bahawa pengetua sekolah ada memaklumkan keadaan Zara Khairina ketika pelajar itu dirawat di hospital. Namun beliau tidak lagi mengingat butiran penuh mesyuarat selepas kejadian. Adore, yang juga saksi ke Bapat 5 inkues, berkata semua guru terkejut apabila mendapat tahu Zara ditemui di tingkat bawah asrama awal pagi 19 Julai. Katanya, suasana guru dan pentadbiran ketika itu memang terkejut semuanya. Beliau menjelaskan peranannya sebagai guru asrama hanyalah membantu warden dengan tugas seperti memantau kebersihan dorm, mengurus pelajar sakit dan memantau prep malam. Guru asrama tegasnya tidak menerima allowance seperti warden. Adore turut menegaskan bahawa pada hari kejadian, beliau tidak bertugas kerana mengiringi pelajar ke pertandingan Gami Code di luar sekolah. Menurut Adore, sepanjang beliau mengajar Zara, pelajar itu tidak pernah mengadu tentang masalah pribadi, tekanan, atau sebarang bentuk buli. Beliau juga tidak pernah mendengar sebarang isu buli fizikal atau mental sepanjang berkhidmat di sekolah tersebut. Inkues ini diteruskan bagi merungkai punca kejadian melibatkan Allahyarhamah Zara Khairina yang ditemui tidak sedarkan diri di bawah bangunan asrama sebelum meninggal dunia keesokan harinya di Hospital Queen Elizabeth. Ada seorang cikgu muda nama dia Adore Francis, umur 25 tahun. Dia ni mengajar sains dan matematik dekat SMKA Tun Mustafa. Masa bagi keterangan dekat Mahkamah Koroner, Adore cakap sepanjang dia bertugas dekat sekolah tu, dia hanya pernah dengar satu kes buli je. Dan itu pun berlaku dekat asrama putera, bukan asrama puteri. Pegawai pendakwa tanya dia, apa kes buli yang kamu tahu? Dia jawab ringkas je, kes buli pelajar putera. Itu pun saya tak tahu detail, cuma saya tahu tindakan gantung sekolah dah keluar. Lepas tu Adore cerita pasal Zara Khairina. Dia kenal Zara dari Februari sampai awal Julai je. Dia kata Zara tak pernah sekalipun mengadu pasal stres, masalah pribadi, kena buli, tekanan pelajaran. Tak ada, budaknya senyap, belajar macam biasa. Adore pun jelaskan tugas dia guru asrama, tapi bukan warden. Kiranya dia ni pembantu je. Tengok kebersihan dorm, urus pelajar sakit, pantau prep malam. Warden tetap yang sepatutnya handle benda-benda besar. Yang menarik, pada hari kejadian 16 Julai, dia tak bertugas langsung. Dia pun tak tahu Zara jatuh masa tu. Dia cuma dapat call dari seorang warden yang minta dia jaga rakan dorm Zara. Tapi dia tak dapat datang sebab dia tengah bertugas luar, iring pelajar pergi pertandingan Gami Code dekat All Saints. Sebenarnya sehari sebelum tu pun, 15 Julai dia dah sibuk. Malam tu dia ronda prep. Pagi sampai petang pula kena iring budak ke pertandingan. Program tu sambung sampai ke 16 hari bulan. Habis prep malam, dia balik quarters guru. Jadi memang, dia langsung tak ada dekat kawasan asrama bila semua benda tu jadi. Kalau dengar cara dia cerita, jelaslah yang dia cuma tahu benda-benda permukaan je. Dia tak terlibat dengan siasatan awal, tak ada dengar aduan buli dan cuma tahu satu kes buli lelaki yang dah kena gantung sebelum ni. Macam itulah lebih kurang keterangan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam siri kedua ini, kita tidak lagi bercakap tentang apa kanak-kanak nampak. Kita bercakap tentang apa yang orang dewasa patut buat tetapi tidak dilakukan. Dan bagaimana inkues ini membuka pekung dalam sistem asrama negara. Mengapa kes ini nampak berbeza? Kematian Zara Khairina bukan kes terpencil, kes buli, kes tekanan asrama, kes pelajar melari diri, kes self-harm, semua ini sudah banyak sebelum ini. Tetapi kes Zara Khairina menjadi turning point. Kenapa? Kerana ia berlaku dalam asrama agama. Kerana ia berlaku di bawah sistem kawal selia ketat. Kerana pelajar ditemui dalam longkang, bukan dalam bilik. Ini bukan kes biasa, ini kes sistemik. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita menganalisiskan 35 saksi pelajar, kita nampak tiga pola. Tiga kumpulan. Pola tekanan sosial. Pelajar tidak rasa selamat jadi diri sendiri. Ada budaya grup, ada budaya senior, ada budaya ikut arahan. Pola tekanan psikologi, cerita tentang self-harm, cerita tentang rasa tidak selamat, cerita tentang hubungan rakan sebaya yang rapuh. Pola ketiga, kelumpungan pengawasan. Pelajar boleh berkeliaran tengah malam, pelajar boleh masuk tandas tanpa sesiapa sedar. Pelajar boleh keluar kawasan asrama, semua berlaku tanpa pengawasan ketat. Ini bukan isu budak, ini isu pentadbiran. Tuan-tuan dan puan-puan,
Bila kita nilai saksi kanak-kanak, kredibiliti mereka tidak dinilai seperti orang dewasa, tetapi melalui konsistensi cerita, spontanitinya, ketiadaan kepentingan dan emosi ketika mencerita. Beberapa saksi memberi cerita yang serupa. Ada yang nampak langsung Zarah malam itu, ada yang nampak keadaan fizikal Zarah. Jika kita rangkum, saya boleh katakan kredibiliti keseluruhan kuat pada angka 70%. Ya? Itu yang saya boleh nampak. Bukan sempurna, tapi cukup kuat untuk menjadi asas naratif sebenar. Ya? Inilah detik yang akan menentukan arah inkuest. Sama-sama kita menunggu saksi yang paling penting, warden dan pengetua. Apa yang kita mahu tahu? Di mana warden pada malam itu? Berapa lama asrama tidak diaudit keselamatannya? Adakah laporan buli pernah dibuat sebelum ini? Mengapa pelajar boleh keluar jam 12 atau 1 pagi tanpa disedari? Adakah sebarang rekod tekanan emosi Zarah disimpan oleh sekolah? Jika jawapan ini longgar, tidak jelas, maka jelas kita berdepan kegagalan pentadbiran. Ini bukan serang guru, ini soal integrity system. Tuan-tuan dan puan-puan, apakah implikasi nasional dan apa yang perlu kita buat? Kes ini tentu boleh mati selepas inquest. Ya, saya ulangi, kes ini tidak boleh mati selepas inquest. Ia mesti membawa perubahan. Antara cadangan yang saya wujudkan secara terbuka. 1. Audit menyeluruh keselamatan semua asrama, fizikal, psikologi dan sosial. Sistem amaran awal pelajar berisiko tinggi, pelajar dengan tekanan, self-harm, konflik rakan mesti dipantau. 3. Latihan warden dan guru asrama, kursus pengurusan krisis dan kursus intervensi awal. Dan 4. CCTV di koridor, bukan dalam bilik, untuk elak kejadian hilang tanpa sedar. Penglibatan ibu bapa ini penting. Lebih rapat asrama bukan wawasan tertutup. Ia mesti telus. Ya. Apa yang perlu kita tuntut dari inquest ini bukan untuk mencari siapa bersalah. Inquest mencari punca, punca. Dan punca ini mesti dijelaskan dengan berani. Adakah Zarah jatuh? Adakah dia dikejar? Adakah dia cuba lari? Dan atau adakah ada tekanan yang tidak disebut? Satu negara menunggu jawapannya. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.